Alright guys, so sekarang pagi subuh dan aku dekat pintu dapur rumah aku. Dan aku tengah masak apa yang kau tengok tadi tu lah. Aku masak gulai ayam. Okay, macam mana nak masak gulai ayam? Kita tak ada nak buat tutorial sangat, cuma just nak tunjuk je aku masak gulai ayam. Okay, kita tunggu ayam ni kering, bagi ayam ni masak sikit, tak perlu masak banyak pun. Dan dalam masa yang sama kita ada potong kentang. Kita letak, kasih sul. Ni kentang murah, so kita kena letak awal lah sebab dia keras. So kita letak awal-awal. Gaul, ya gitu. Gaul, bagi rempah dia kena gitu. Sementara tu kita simpan dulu halia dengan kentang yang kita tak jadi masak kan. Alright kan, so kita ada santan ayam brand. Tak tahulah santan daripada kelapa, bukan daripada ayam. So kita nak bancuh dulu santan ni, tak perlu banyak pun sebab kita just masak separuh ayam je. Tak perlu banyak pun, mungkin kita ambil dalam suku macam gitu je. Tak sampai separuh pun kan, buat benda santan banyak-banyak. Alright, so kita bancuh dengan air. Kita letak dalam suku kotak macam gitu je, ataupun 1/3. Lepas tu kita bancuh dengan air panas. Kita bagi dia cair macam ni. Okay, lepas tu kita buang sudu ni. Okay, kita cuah lalu kita gaul dulu. Wah, sur. Lama ni nak masak ayam ni sebab ayam besar. Tapi kita letak je. Bismillahirrahmanirrahim. Letak sikit dulu, kita gaul dulu. Nampak? Dah jadi gulai tu. Aku guna rempah gulai adabi, gulai daging, tapi aku masak ayam. Lebih kurang je. Nak tambah lagi? Aku kuning sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ngam. Cantik. Senang dia masak kan. Orang tak nak. Nampak? Dia dah jadi kuning. Dia awal-awal memang dia kuning. Dia memang nampak pudar macam ni, tapi nanti memang dia akan pekat sendiri lah. Okay. Bunyi benda ni bising ke? So biar dia mendidih dulu. Okay. Sementara tu aku nak potong sayur. Alright kan, dia dah pekat kan. Wow, pekat kan. Aku nak tambah air sikit. Berapa banyak gelas aku pakai. Biasa kalau mak-mak kita pas masak kan, dia bawa pakai 1 gelas macam gitu, semua benda dia campur. Aku guna 1 gelas. Lepas tu masuk tangki. Guna 1 gelas, masuk tangki. So gulai kita dah siap dah. Okay, alhamdulillah. Kita boleh tutup api. Okay, bagi kuara sejuk dan dia akan jadi pekat nanti. So kita campak kan. Mana penutup dia? Ni ke? Right kan, so sayur ni je yang masih okey. Brokoli dah berbau, so kita tak akan pakai nanti cirit. Okay, so kita akan buat sayur goreng bawang putih. Lada kita ambil nanti. Okay, so kita akan tumis bawang dulu lah. Right, so kita gaul-gaul je lah bawang ni. Lepas tu masuk gear. Sayur goreng ialah satu masakan yang paling simple. Goreng je. Okay, goreng. Apa yang payah? Goreng. Lepas tu kita letak 3 beradik ni
Ajinomoto, gula merah, garam. Lepas tu kita akan letak kicap, sos tiram sikit, kicap sikit. Settle. Malah tunjuk. So sayur goreng kita dah siap. Oi, terkejut aku. So, settle. Tapi yang ni belum settle. Sebab apa? Sebab lupa letak garam. So, aku kena letak garam. Lepas tu aku akan test rasa sedap tak sedap. Dah settle. Kita dah letak perasa. Memang dirasa lah dia punya rasa tu. Dan seperti biasa lepas masak kita kena kemas. Alright gang, so video ngetes makanan tu tak ada. Sebab lepas masak aku tengah makan sambil tengok cerita. Tak ada. Tak. Lepas masak tu aku terus masukkan dalam bekal. And then aku hantar wife aku kerja. Lepas tu aku balik, aku makan sambil tengok cerita. Habis. So tak ada video makan-makan. Tapi ada video memasak, so approve lah. Okay gang, so aku buat kerja kat rumah hari ni. Leraikan enjin customer yang aku bawa balik. Ada enjin customer daripada Batu Pahat. Motor dia memang motor sadai. Dan dia pun tak tahu enjin dia masalah apa. And then motor dia pun tak urgent. So dia bagi aku bawa balik lah. So kita leraikan enjin dia dan sebagainya. And then kita basuh-basuh apa semua. Kita just roger owner apa masalah enjin dia kan. Macam dia punya block tu block dia salah. Okay, head dia okey lagi. Lepas tu enjin dia memang gelap lah. Dia tak putih. Enjin dia dah pernah kena overhaul ni. Tapi tak tahulah pemain dulu dia tukar apa je. Tapi bearing gearbox ada yang dah lain sikit. Bukan original punya. Okay. So untuk enjin yang ni nanti aku akan update di lain hari lah. Okay. Video kali ni video masak je. Dia kalau aku buat kerja kat rumah ataupun aku tak pergi mana-mana, aku akan buat kerja kat rumah. Aku akan buat kerja rumah kan. Kalau sempat lah. Kalau macam kerja aku banyak sangat, aku kena pergi kedai spare part apa semua, tak sempat lah. Okay. Mungkin pagi tu je lah balik rumah. So video sampai sini je lah. Okay. Asal ada video. Okay. Ada video-video bengkel bergerak. Ada lagi yang tak edit. Tapi asal hari ni asal ada dulu. Okay. Nanti kita bagi lagi video. Gerak lu apa je. Yang mana nak buat motor, bengkel bergerak apa semua, boleh roger dekat bawah. Dekat description tu masih description yang sama, description bengkel bergerak. So boleh tekan link tu untuk motor LC dan Waisuku, package modi dan sebagainya. Okay. So video sampai sini. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye bye.